Amsal bab 13. Anak yang arif memperhatikan didikan ayahnya, tetapi pencemuh tidak mahu mendengar teguran. Daripada buah perkataannya, seseorang menikmati kebaikan, tetapi orang yang khianat menginginkan kekerasan. Orang yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya, tetapi orang yang banyak mulut akan mengalami kehancuran. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi hati orang rajin mendapat kepuasan berlimpah ruah. Orang benar membenci perkara dusta, tetapi orang durjana mungkar dan tercela tindakannya. Perbenaran mengawal orang yang hidup tidak bercela, tetapi kejahatan menghancurkan orang yang berdosa. Ada orang yang berpura-pura kaya, tetapi tidak punya apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi banyak hartanya. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Cahaya orang benar terang benderang, tetapi pelita orang durjana akan padam. Keangkuhan hanya mendatangkan pertengkaran, tetapi hikmah ada pada orang yang menerima nasihat. Harta hasil penipuan akan susut dengan cepat, tetapi orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan melipat gandakannya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang termakbul ialah pokok hayat. Sesiapa yang menghina firman akan membinasakan dirinya sendiri, tetapi orang yang mentaati perintah akan mendapat pahala. Ajaran orang bijaksana ialah mata air kehidupan yang membolehkan orang menghindari jerat-jerat maut. Pengertian yang baik mendatangkan kurnia, tetapi jalan pengkhianat syarat dengan penderitaan. Setiap orang yang bijaksana bertindak dengan pengetahuannya, tetapi orang yang bodoh memperagakan kebodohannya. Pesuruh yang durjana jatuh ke dalam kesusahan, tetapi duta yang setia membawa penyembuhan. Kemiskinan dan aib akan menimpa dia yang melalaikan didikan, tetapi penghormatan menanti orang yang mengendahkan teguran. Keinginan yang termakbul begitu menyenangkan hati, tetapi bagi orang bodoh menjauhkan diri daripada kejahatan sesuatu kekejian. Orang yang bergaul dengan orang arif akan menjadi arif, tetapi orang yang berkawan dengan orang bodoh akan menderita. Malapetaka mengejar orang berdosa, tetapi kemakmuran adalah ganjaran orang benar. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa tersimpan bagi orang benar. Ladang orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ladang itu lenyap kerana ketidakadilan. Orang yang enggan menggunakan rotan membenci anaknya, tetapi orang yang mengasihi anaknya sanggup mengajarnya. Orang benar ada kecukupan untuk memenuhi seleranya, tetapi perut orang yang durjana selalu merasa kekurangan. Amsal bab 14. Perempuan yang bijaksana membina rumahnya, tetapi yang bodoh merobohkannya dengan tangannya sendiri. Sesiapa yang hidup jujur takut kepada Tuhan, tetapi orang yang menyimpang perilakunya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan bagi punggungnya, tetapi orang bijaksana dijaga oleh bibirnya. Jika tidak ada lembu, maka bersihlah kandang, tetapi dengan kekuatan lembu banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak akan berdusta, tetapi saksi dusta menyampaikan pembohongan. Si pencemuh mencari hikmah dan tidak mendapatinya, tetapi orang yang berpengertian mudah mendapati pengetahuan. Jauhilah orang bodoh, kerana pada bibirnya tidak akan kau temukan pengetahuan. Hikmah orang bijaksana adalah memahami jalan hidupnya, tetapi kebodohan orang tolol adalah tipu daya. Orang bodoh mencemuh korban yang menebus kesalahan, tetapi
kebajikan terdapat dalam kalangan yang tulus hati. Hati mengetahui kepahitannya sendiri, dan kegembiraannya tidak dapat turut dirasakan orang lain. Rumah orang durjana akan musnah, tetapi kemah orang yang jujur akan berkembang maju. Ada jalan yang dianggap orang lurus, tetapi akhirnya menuju maut. Dalam tertawa pun hati dapat berasa sakit, dan kesukaan dapat berakhir dengan duka. Orang yang hatinya menyeleweng akan mendapat balasan untuk jalannya sendiri, dan orang yang baik untuk perbuatannya. Orang yang betul-bendul mempercayai segala-galanya, tetapi orang bijaksana mempertimbangkan gerak langkahnya. Orang bijaksana berwaspada dan menghindari kejahatan, tetapi orang bodoh bongkak dan ceroboh. Orang yang lekas marah bertindak bodoh, dan sesiapa yang merancang kejahatan dibenci. Orang yang betul-bendul mewarisi kebodohan, tetapi orang yang bijaksana bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk kepada orang baik, dan orang durjana di pintu gerbang orang benar. Orang miskin dibenci bahkan oleh jirannya, tetapi ramai sekali sahabat si orang kaya. Sesiapa yang menghina jirannya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang mengasihani fakir miskin. Bukankah orang yang merancang kejahatan itu sesat? Walhal orang yang merancang kebaikan memperoleh kasih dan kesetiaan. Segala penat lelah mendatangkan keuntungan, tetapi kata-kata kosong hanya mendatangkan kemiskinan. Kekayaan ialah mahkota orang bijaksana, tetapi kebodohan orang bodoh sekadar menghasilkan kebodohan. Saksi yang bercakap benar menyelamatkan nyawa, tetapi orang yang berdusta ialah pengkhianat. Orang yang takut kepada Tuhan menampilkan keyakinan yang kuat, dan anak-anaknya mendapat perlindungan. Takut kepada Tuhan ialah mata air kehidupan, sehingga seseorang itu dapat menghindari jerat-jerat maut. Rakyat yang ramai ialah kemuliaan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Sesiapa yang panjang sabar, besar pengertiannya, tetapi orang yang lekas naik darah mempamerkan kebodohan. Hati yang tenteram menyegarkan tubuh, tetapi hasad dengki mereputkan tulang. Sesiapa menindas orang miskin mencela penciptanya, tetapi sesiapa yang mengasihani orang yang melarat memuliakan dia. Orang durjana dihempaskan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapatkan pelindung dalam kematiannya. Hikmah wujud dalam hati orang yang berpengertian, bahkan dalam kalangan bodoh pun hikmah dinyatakan. Perbenaran meninggikan martabat sesuatu bangsa, tetapi dosa menjadi keaiban mana-mana sahaja bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang bijaksana, tetapi dia murka terhadap orang yang membawa keaiban. Amsal bab 15. Jawapan yang lemah lembut meredakan murka, tetapi perkataan yang tajam membangkitkan amarah. Lidah orang arif menjadikan pengetahuan menarik, tetapi mulut orang bodoh meluahkan kebodohan. Tuhan melihat segala-galanya di mana-mana sahaja, memperhatikan yang jahat dan yang baik. Lidah yang menenangkan ialah pokok hayat, tetapi lidah yang memutar-belitkan mematahkan semangat. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi orang yang mengendahkan teguran memang bijaksana. Ada banyak harta benda di dalam rumah orang benar, tetapi penghasilan orang durjana membawa kesusahan. Bibir orang bijaksana menyebarkan pengetahuan, tetapi hati orang bodoh tidak demikian. Korban sembelihan orang durjana adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang yang tulus memang keredaannya. Jalan orang durjana adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Dia mengasihi orang yang mengejar perbenaran. Hukuman yang keras menanti sesiapa yang meninggalkan jalan yang benar, dan orang yang membenci teguran akan mati. Alam barzak dan neraka terbuka di depan Tuhan,
lebih-lebih lagi hati anak-anak manusia. Pencemuh tidak menyukai orang yang memberikan teguran. Dia tidak mahu pergi menemui orang bijaksana. Hati yang gembira membuat wajah berseri, tetapi ketika hati berduka, patahlah semangat. Hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal menelan kebodohan. Bagi orang yang tertindas, hari-harinya buruk belaka, tetapi hati yang riang sentiasa berpesta. Lebih baik sedikit harta disertai dengan takut kepada Tuhan daripada banyak harta disertai kekacauan. Lebih baik hidangan sayur di tempat wujudnya kasih daripada hidangan lembu gemuk disertai kebencian. Orang yang pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang panjang sabar menenangkan pertikaian. Jalan si pemalas ibarat pagar duri, tetapi jalan orang yang lurus hati sebuah lebuh raya. Anak yang bijaksana menyukakan ayahnya, tetapi orang bodoh menghina ibunya. Kebodohan menjadi kesukaan bagi orang yang tidak berakal budi, tetapi orang yang berpengertian berjalan lurus. Rancangan gagal karena tidak ada nasihat, tetapi berhasil dengan ramai penasihat. Seseorang bergembira karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya kata-kata yang diucap tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang bijaksana menuju ke atas, supaya dia menjauhi alam barzak di bawah. Tuhan membongkar rumah orang yang sombong, tetapi dia mempertahankan batas tanah seorang balu. Fikiran orang durjana adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang menyenangkan suci baginya. Orang yang tamak akan laba haram menyusahkan rumah tangganya sendiri, tetapi orang yang membenci rasuah akan hidup. Hati orang benar mempertimbangkan jawabannya, tetapi mulut orang durjana meluahkan hal-hal yang jahat. Tuhan jauh daripada orang yang durjana, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bercahaya menyukakan hati, dan kabar baik menyegarkan tulang. Orang yang mengendahkan teguran yang membawa pada kehidupan akan tinggal dalam kalangan bijaksana. Sesiapa menolak didikan menghina diri sendiri, tetapi sesiapa yang mengendahkan teguran memperoleh pengertian. Takut kepada Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmah, dan di sebalik kehormatan terdapat kerendahan hati.